Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam koperasi. Hari Koperasi Antarabangsa merupakan satu pengiktirafan kepada sumbangan gerakan koperasi di seluruh dunia dalam memperkukuhkan sosio-ekonomi dan mewujudkan peluang yang lebih inklusif kepada semua lapisan rakyat. Sambutan ini turut mengingatkan kita bahawa kekuatan sebuah koperasi tidak hanya terletak pada aset atau prestasi keuangannya semata-mata, tetapi pada anggota yang menjadi pemilik dan penerima manfaat kepada setiap kejayaan koperasi. Sesungguhnya, anggota merupakan nadi kepada gerakan koperasi. Tanpa kepercayaan, sokongan dan penglibatan aktif anggota, koperasi tidak akan mampu berkembang dan terus memberi impak kepada masyarakat. Oleh itu, setiap perancangan dan keputusan yang dilaksanakan perlu sentiasa berpaksikan kepada kepentingan anggota serta usaha untuk meningkatkan manfaat yang dapat dinikmati oleh mereka. Lebih istimewa, sambutan Hari Koperasi Antarabangsa yang bertemakan koperasi untuk dunia yang aman turut diraihkan dalam Bulan Koperasi Kebangsaan. Pelbagai program yang dianjurkan sepanjang bulan ini menjadi platform terbaik untuk mendekatkan koperasi dengan masyarakat serta mempamerkan pelbagai kejayaan dan sumbangan yang telah dicapai oleh gerakan koperasi negara serta akhirnya mengenengahkan tema koperasi tahun ini, koperasi untuk dunia yang aman. Semoga sambutan kali ini akan terus memperkukuh keyakinan anggota terhadap koperasi serta menarik lebih ramai masyarakat untuk bersama-sama menjadi sebahagian daripada gerakan yang berteraskan nilai kebersamaan dan kesejahteraan bersama ini. Akhir kata, selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa dan selamat menyambut Bulan Koperasi Kebangsaan kepada seluruh warga koperasi di Malaysia dan juga di dunia luar sana. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.